bisnes kereta sewa layan diri lah. Okay. Actually saya layan diri ni dah lama daripada zaman saya buat dekat universiti, tapi masa tu pakai SMS lah. So untuk sistem layan diri ni, customer macam kereta, depan ni ada kereta-kereta lah. So you letak kereta you, kalau you ada pejabat ke rumah ke, letak kereta. Okay, so customer dia nak order, dia boleh order pakai WhatsApp, dia boleh order pakai app pun boleh, dan dia boleh order pakai laman web yang My Page punya function. Kalau macam you nak mudah, you bagi link My Page, customer order, you dapat email, you tengok check kereta ada, you accept, customer dapat link payment, dia bayar. So bila dah settle payment apa semua kan, dah bayar, and then agreement pun tadi kan, semua boleh, you boleh bagi link dekat customer, customer boleh sign, so sebenarnya tak payah jumpa customer pun. Settle, payment settle, agreement settle, you bagi kod dekat customer, customer pilih lah dekat mana kan, contoh macam ni kan. So dia masukkan kod, lepas tu buka, ambil kunci, tekan remote, masuk kereta, jalan. So layan diri. So yang ni kita dah buat 2 tahun dah. 2 tahun, tapi kereta saya punya kawan lah, dia ada dalam, sekarang ni ada 10 biji kereta. Saya tengok lah dia punya sebulan lah, sebiji kereta tolak-tolak, sebulan bersih dia dapat dalam RM1,000. 10 biji kereta dalam RM10,000 lah. Okay. Dan dia tak ada kat sini. Dia tak ada kat sini. So dia macam mana dia monitor, dia pasang ni. CCTV. Situ ada CCTV. Sini pun ada CCTV. So dia boleh monitor. Customer datang ambil, and then kalau macam cuci kereta, dia deal dengan satu pekerja situ, satu kereta dia bayar RM8. So bisnes dia tu memang lain diri. Dia punya bos tak silap saya dekat-dekat Port Klang. So dia datang sini seminggu sekali, tengok-tengok kereta balik. Dah 2 tahun dah dia buat benda ni. So kalau ada, so benda ni boleh buat kat rumah, kalau ada office pun boleh. Alright? Okay. Okay, jom.